Assalamualaikum, apa khabar koma? Ini Yop nak kongsikan pengalaman beraya di Kuala. Malam raya kedua, Yop dengan kawan-kawan berkumpul untuk menyertai program korban di Pospoi Sungai Siput. Memandangkan perjalanannya agak jauh dari Sayong, kema semua berpakat bergerak malam sebelum program. Sekitar pukul 10 malam, kema semua bergerak dengan kenderaan 4x4. Separuh perjalanan, jalannya memang elok, tapi selebihnya memang memerlukan kesabaran pemanduan. Itulah pasal guna 4x4. Lebih kurang 2 jam perjalanan, kema sampai di Pospoi. Alhamdulillah, ada juadah ringan dan kopi O disediakan. Ngopilah dulu Yop, nyembang dengan kawan-kawan yang dah lama tak berjumpa. Tapi ijoklah boleh lama nyembangnya. Kena siap-siap tempat tidur, esok nak nyembelih koma. Ada 5 ekor lembu dan 9 ekor kambing menunggu. Walaupun seronok tidur dalam dingin sejuk kampung dalam hutan ni, subuh kenalah bangun Yop. Tanda syukur kita kepada Allah atas macam-macam nikmat yang telah kita dapat. Kema semua bertakbir raya ramai lepas solat. Gema membesarkan keagungan ilahi, bersulam zikir cengkerik hutan. Emo syahadu rasanya. Apa pun sebelum bermula, kenalah breakfast dulu kata orang Kuala Lumpur. Menu mi goreng dia kuih tiaw goreng memang meletup. Air tangan Ustaz Sofi, orang lama di Pospoi. Udah kenyang, kema semua